Kita pun dalam air. Okey, kita pun dalam air. Dia mau ni buat bau ni. Kita pun dalam air kecil-kecil supaya dia jadi pahu. Dia jadi lembek gini. Ni. Kita nak batu tak kata kita nak sehalanya. Dengar dulu. Awak tak faham? Okey. Awak akan rendah-rendah dia sampai dia jadi lembek. Jadi lembek. Okey, sampai gini sampai lembek gini. Kita akan mampatkan dia semula. Mampat. Awak bulat sampai dia jadi bulat sebesar ni, boleh sebesar ni. Deh. Deh. Sebab apa? Kita akan letak biji benih dalam ni. Awak kena buat dua. Awak buat bulat-bulat biar jadi bulat gini. Bulat gini dah. Awak bulatkan sampai dia jadi mampat. Okey. Lepas tu kita akan letak biji benih sini. Lepas tu kita akan buat sebelah lagi. Tepek sini kita letak biji benih. Okey, biji benih nanti bani lembab. Dengan lembab dia akan tumbuh. Jadi nak ayatnya awak boleh menanam tanpa menggunakan tangan. Bersih pun bersih ni. Tangan awak tercemar. Faham tak? Jadi lepas kita siap, kita akan bagi biji benih, kita simpan dalam bekas, kita lapik kertas pula. Lepas tu awak kena spray lah untuk melembabkan dia. Faham tak? Jadi awak bangun, awak buat, awak tinggal. Jadi tak ada tumbuh. Okey. Jadi tu je buat. Kita nak semati ke biji benih hari ni timun, terung dan cili. Abang Ustaz nak cari bendi, tak ada bendi mana di kedai raya. Jadi 3 kali ni. Dan insya-Allah Ustazah minta dah dengan PKK kita akan buat kebun kita sebelah kelas 3U. Bila dah tumbuh nanti insya-Allah kita akan tanam situ dengan menggunakan bahan terpakai juga. Lepas ni kita akan cuba bawa botol sabun ataupun tayar untuk kita buat tanam tu. Boleh? Banyak lagi aktiviti kita ada berapa kali lagi ke? Kita lah ni baru yang kelima. Kita semua 12. Lagi banyak lagi aktiviti kita boleh buat. Boleh?